Siapa kata kerajaan negeri Pahang tak buat apa-apa? Dengar ni. 2 lelaki ditahan melombong emas secara haram di Raub. 2 lelaki berusia 63 dan 37 tahun ditahan ketika sedang menjalankan aktiviti melombong emas secara haram di Kampung Baru Bukit Koman, Raub. Menurut Ketua Unit Penguasaan Negeri Pahang ini, Kerajaan Negeri Pahang telah menjalankan tanggungjawab dengan sebaiknya. Alhamdulillah, kita baru saja turun daripada kawasan kaki Gunung Benom tadi, berhampiran dengan Bukit Rela. Bukit Rela itu nama Bukit Rela, tapi semua orang Cina dapatlah. Bukit Rela tu berrela Cina, yang di Cina dapat semualah. Bukit demi bukit tu. Dan juga kita dah maklum tadi di sana bahawa terdapat lebih kurang 300 kami tadi buat view tadi di kenapa pula bunyi viral tadi di kira 300 saja, 300 meter daripada pintu masuk ke hutan Simpan Benom. Yang kita dapatkan di Gunung Simpan Benom ni terdapat ada yang dah 8 km pergi, ada yang 16 km jauh ke dalam, dan makin dalam makin banyak bukit ditara, makin ada rumah-rumah pekerja dan macam-macam warga asing, ada Nepal, ada Bangla, ada macam-macam lah. Dan kegiatan macam-macam kegiatan di dalam sana yang saya rasa pihak immigration, pihak berkuasa patut dah lama buat kerja ni. Tapi nampak seperti mereka dibela. Mungkin mereka tak tahulah macam mana boleh dibela warga-warga asing di dalam. Dan kebun-kebun di sana terus diceroboh satu persatu. Mungkin tuanku turun semalam meninjau di Sungai Kelau. Sungai Kelau yang ditebang. Dan tuanku tak tengok di bahagian Sungai Calik ni, di Gunung Benom ni. Ini kawasan-kawasan termasuk dalam hampir 12,000 ekar, 4,400 hektar yang telah menang dalam mahkamah, masih belum diambil pun lagi. Yang tebang ni tak sampai 500 hektar pun. Yang ribu-ribu ekar lagi termasuk di Gunung Benom ni tak usik apa pun lagi ni, tak buat tindakan apa lagi. Bahkan laluan yang kita lalu tadi memang dimaklumkan oleh penduduk setempat, memang tak ada sebarang roadblock, tidak ada sebarang jaga. Jadi operasi mengangkut buah durian, berkebun, berjalan seperti biasa, macam tak ada apa-apa. Jadi kita pun heran, mana dia unit penguasa yang sepatutnya buat kerja Kenapa pula immigration tak pergi rush tempat-tempat tu. Dan termasuk tadi, tengok poster tadi, kita juga mendapati maklumat terdapat mengangkut pelacur-pelacur di dalam tu. Ada kegiatan perjudian, pelacuran, dadah. Dan tadi baru kita dapat jumpa di mana tadi? Masuk ke kaki gunung. Ni iklan daripada bahasa Cina. Bagaimana mereka ni mengangkut amoy-amoy yang cantik-cantik, mengadakan pesta seks dan pesta karaoke ke pesta apa, kita tak tahulah ke atas tu. Nak menggambarkan bahawa ada kegiatan gelap di dalam sana. Persoalannya, kenapa tak dibuat kerja? Ini persoalan. Kalau sekiranya pak kuasa yang ada biasa-biasa ni tak boleh buat kerja, kita mintalah tuanku, hantarlah, minta pada pasukan Angkatan Tentera Malaysia, hantarlah pasukan veteran tentera ke, pasukan tentera ke, buat camp dekat atas tu, buat kawalan ke bukit-bukit yang kawasan yang kita bimbang di atas tu ada kegiatan subversif, kegiatan yang kita tak tahu, kita tak tuduh, tetapi tampak ini adalah itu sebab kita yakin itu bukan kenyataan daripada DAP, itu kenyataan daripada peribadi.